Hari ini Corbin Ong adalah kesebelasan utama. Ini perkara yang jarang berlaku untuk JDT untuk musim ini. Dia deliver untuk national team, tetapi anda bermain dengan Corbin Ong cukup lama. Kelebihan yang ada pada Corbin Ong? Beliau umpama ada, saya tak pasti 3 ke 5 jantung sebenarnya beliau ada. Ada sangkut power bank? Saya tak pasti, mungkin juga. Komitmen beliau dalam benar sangat-sangat tinggi dan work rate beliau sangat-sangat tinggi juga, dan kemampuan beliau untuk melakukan attacking dan juga melakukan defending juga sesuatu yang positif untuk pasukan yang JDT, terutamanya apabila bermain dengan sistem 3 di belakang dan ada wingback dan sebagainya, dan position itu memerlukan seseorang yang mempunyai 5 ataupun 7 jantung. Jadi ini sesuai untuk Corbin Ong sebenarnya. Untuk awak, Safi, bila bercakap soal wingback yang tadi Farizal dah mention, jantung ada banyak, kadang-kadang ada sangkutkan power bank untuk seluar sebenarnya. Berlari turun cepat, attack juga cepat untuk sertai attacking force untuk awak. Corbin Ong bukan sahaja pergi attack, kadang-kadang dia boleh mencarikan gol. Dalam pasukan kebangsaan juga dia pernah membuktikan dia boleh pergi mencarikan gol. Itu satu kelebihan yang saya rasa plus point untuk seorang pemain, dan seorang jurulatih mempunyai pemain seperti ini. Beliau berpengalaman sebenarnya. Dia berpengalaman. So beliau tahu dan juga bijak masa bila beliau harus ke depan dan juga masa bila beliau harus ke bawah. Saya tertarik nak buka satu konteks untuk awak, Safi Salih, bila bercakap soal Corbin Ong sebagai seorang bekas penyerang. Selain daripada apa yang kita nyatakan tadi, kelebihan untuk turun dengan cepat, naik dengan cepat, lontaran ke dalam dia juga ada memiliki ability untuk membaling bola sangat jauh sebenarnya. So sangat membantu tak? Antaran lontaran itu tak perlu tunggu corner. Throw in pun dah mendatangkan bahaya untuk pihak lawan. Itu satu kelebihan yang JDT ada. Part of the game. Part of the game. Sebab saya rasa perkara ni pernah hilang dari radar sekejap. Tapi now in the last 2-3 years, even Premier League pun sebenarnya dah mula menitik beratkan balik perkara ni, aspek lontaran ke dalam. Itu bahagian bawah sebenarnya. Dan dengan back 3 ada Shane Lowry, Pak Jun Hyun dan juga Syarul Saad di bahagian 3. Kita tahu ini adalah pemain yang cukup dominan ataupun cukup sinonim dengan JDT. Di bahagian tengah ini cukup menarik. Tadi Farizal dah sebutkan ada Hong Wan. Selepas sekian lama, kita dah lama tak nampak kelibat pemain ini sebenarnya, walaupun kita tahu seorang pemain yang bukan memiliki fizikal yang sangat besar, tetapi kena ingat dalam dunia ada juga individu bernama N'Golo Kante. Fizikal tak besar tapi berada di mana-mana saja. Sampai keluar kadang-kadang bumi ini diselimuti oleh air, dan juga N'Golo Kante sebenarnya ditutup oleh itu. Hong Wan positioning cukup baik dan keras, dan hari ini ditambah dengan daya kreativiti yang tinggi daripada Nazif Faiz. Apa yang mungkin boleh awak jangkakan daripada dua gandingan ini di bahagian tengah, Safi? Saya rasa memang Hong Wan akan sentiasa berada di position nombor 6. Dia akan sentiasa berada di situ untuk menghubungkan antara pemain defend kepada midfield dan bahagian serangan. Dia sentiasa akan berada di situ dan mengawal bahagian tengah daripada di-attack oleh pihak lawan. Kebiasaannya tugas Hong Wan sudah pasti number 6 untuk memenangi bola. Orang yang terawal memenangi bola apabila bola bermasuk di middle attacking. So Hong Wan sentiasa berada di tempat yang tepat untuk intercept setiap bola yang pasukan sebelum lawan sampai ke defensif. Sebelum sampai ke defensif. So kita perlukan insting ataupun kebijaksanaan Hong Wan ni untuk mengatasi pihak lawan punya attacking. Dan Hong Wan seorang pemain yang begitu bijak sebenarnya. Beliau tahu dan berada di posisi yang tepat apabila bertahan dan juga attacking. Tapi perlawanan macam ni yang penting untuk dia membina keyakinan dia. Bermain dengan tim macam ni, macam mana dia dapat dengan position dengan sangat baik. Ini perlawanan yang sangat sesuai. Untuk saya, jika kita lihat line up pada malam ini, rotation yang sangat bijak daripada pasukan JDT itu sendiri. Mereka memberikan ruang kepada pemain-pemain yang jarang diturunkan pada malam ini. Sudah tentu mereka fokus kepada 2 game yang akan datang, yang orang kata crucial game untuk mereka. Seperti pada malam ini mereka menurunkan skuad yang, saya tidak mengatakan ini skuad yang kedua, tetapi ini skuad depth yang mereka ada, mereka menggunakan sepenuhnya. So mereka harus gunakan sepenuhnya. Saya nak patah balik ke konteks Hong Wan tadi, Safi dan juga Farizal. Secara jujur, dari kacamata anda berdua, Hong Wan ni adalah old school number 6 ataupun deep lying playmaker dengan football intelligence. Awak lebih nampak dia ke arah yang mana?
Saya nampak beliau lebih kepada old school style. Ball winner. Kerana aggressiveness beliau yang kita rindukan sebenarnya. Kerana sebelum ini the number 6 selalu diberikan tugas kepada Nacho Mendes yang lebih kepada ball players, lebih kepada possession. Tetapi Hong Wan apabila pasukan lawan melakukan attacking, sudah pasti Hong Wan sentiasa berada di hadapan tiga back three yang berada di belakang beliau. Dan dia akan ditemani di bahagian depan sikit, iaitu Nazmi Faiz. Kita tahu kreativiti level yang dia ada juga sebenarnya. Ini adalah antara pemain yang, macam saya katakan tadi, satu masa dulu, ini adalah pemain yang begitu menonjol dalam skuad kebangsaan. Sangat-sangat diperlukan kelibatnya, even untuk JDT untuk hari ini. That's why tadi macam awak katakan, ini bukan skuad B atau skuad kedua. Ini menunjukkan skuad yang ada dekat JDT.